sebanyak soalan mungkin. Orang kata PA buka beg kuning. Soalan-soalan berkenaan Bella susah sedikit lah untuk saya jawab. Saya rasa hari ni Bella di Pulau Pinang. Sebab tadi saya nampak dia lantak nasi kandar. Nasi kandar, lepas tu main jet ski. Jet ski kat Pulau Pinang? Yelah, laut kan. Ya, tadi ada orang beritahu. Sabah ke Langkawi okey juga. Ni dekat Pulau Pinang jet ski. Kat mana? Kat Batawa kat belah mana? Balik pulau kan? Oh, balik pulau. Okey lah. Ya, sebab pagi tadi saya nampak dia ada program dengan Kementerian Dalam Negeri dan Jabatan Negara, Jabatan Penjara. Bella ni pun workaholic juga, kerja sikit hari. Tapi itulah Bella yang kita semua kenali. Dia pagi ke malam, hujung minggu jarang bercuti. Tapi bila saya tanya dia kenapa tak nak bercuti, dia kata memang dia suka kerja dia. She loves doing what she does. I think that's where we share a lot of similarities. Bila kita suka bekerja dan lakukan sesuatu yang memang merupakan minat kita, kita tak rasa macam bekerja. Soalan apa? Maybe suka workout ke? Yes, memang. Ada orang kadang-kadang dia punya stress reliever, dia keluar makan, pergi healing, pergi duduk tepi pantai. Bagi saya, best stress reliever untuk kurangkan tekanan hidup adalah untuk bersukan. Kerana sukan tu adalah outlet saya, cara paling mudah supaya saya dapat tangani tekanan hidup dengan baik. Sebab tu saya rasa setiap hari saya akan bangun awal pagi, mula bersukan selepas masa subuh. So 6.30 saya dah terpacak kadang-kadang di beberapa tempat untuk mula berbasikal, berenang, berlari, dan dah jadi rutin harian. Dan sekarang saya rasa agak janggal kalau tiba-tiba ada satu hari saya tak bersukan. Cuma Jack je saya tengah tarik. Mana Jack? Jack saya tengah cuba pujuk untuk lebih kerap bersukan. Kalau tak, perut dia terkeluar dan tertonjol ke hadapan. Macam pagi tadi kita pergi berbasikal dan berlari. Tak jauh sangat, dalam 75 km. Tapi Jack saya tak tahu berapa kilometer dia buat. Dia mengelat. Jack berapa kilometer kau buat, Jack? 37. Okey lah, not bad lah. 37 dah dekat 40 km. Dia baru mula